Nak hidupkan enjin EG Start ni, korang tengok dekat sini, starter ni pusing je. Okey. Lepas tu switch on dekat enjin ni, lepas tu yang ni tekan je ke bawah. Korang dah tengok video tu. Yang tu EG starter untuk enjin yang pattern lama. Sekarang yang pattern baru, korang tengok ni lagi tebal, lagi solid. Dia function dia sama saja. Korang tengok ni. Lagi satu, untuk handle dia punya starter ni dia lagi panjang lah. Yang mana korang tengah mencari EG starter untuk enjin. Kita dah masuk stok ni yang terbaru. Okay, buat korang yang berminat, cuba korang tekan beg kuning ataupun korang boleh terus in dekat HQ One S Machinery Seri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.